Okay, hai semua. Setiap hari saya akan share kosakata bahasa Mandarin sebanyak 20 hingga 30 kosakata. So, dekat sini kita fokus pada kemahiran listening dan kemahiran speaking. So, kita ikut ala-ala bayi. So, bayi macam mana cara dia orang belajar? Kebanyakan bayi dia belajar dengan cara mendengar dan perlahan-lahan dia akan belajar bercakap lah. Sebelum kita beralih kepada sesuatu yang lebih rumit, contohnya bab penulisan, nak tulis bahasa Cina macam mana, yang tu pun sebenarnya saya pun masih lagi belajar. Tapi kita belajar sama-sama. Saya pun tak pandai sangat bahasa Cina, memang tak boleh pun, baru mula. So, ke semua kosakata yang saya selalu upload dalam TikTok, saya ambil daripada kamus ni, kamus Mandarin. Okay. So, kamus Mandarin ni dia ada dua bahagian. Bahagian bahasa Melayu diterjemah kepada bahasa Mandarin, dan satu lagi bahagian bahasa Mandarin diterjemah kepada bahasa Melayu. So, saya gunakan yang bahagian bahasa Mandarin yang diterjemah kepada bahasa Melayu, yang semuanya saya kira hanya ada 93 muka surat, dan setiap muka surat tu dia ada dalam sekurang-kurangnya dalam 27 perkataan. Tapi tak adalah semua muka surat tu 27 perkataan. Ada yang bahagian akhir, contohnya bahagian D, ejaan yang bermula dengan huruf D tu, kat bahagian hujung tu mungkin dia ada kosong-kosong, lopong-lopong kat situ, jadi tak banyak mana lah. Okay, so kenapa dia ni? Okay, kamus ni sebenarnya dia tak ada tulisan Cina, dia cuma ada tulisan pinyin. Okay, nak faham tulisan pinyin tu apa? Tulisan pinyin ni dia macam ABC juga, dia asal daripada huruf Romawi, cumanya dia diubah sesuai mengikut gaya orang Cina untuk memudahkan pelajar faham cara sebutan, pelajar luar lah yang nak belajar bahasa Mandarin, yang terbiasa dengan huruf ABC ni. So, diorang kena faham dulu huruf pinyin. So, huruf pinyin ni dia adalah huruf yang diubah sesuai daripada huruf ABC lah, yang mana huruf-huruf vokal A, E, I, O, U ni dia akan ada dalam satu huruf dia akan ada dalam 4 nada. Okay, sebenarnya semua ada 5 nada. Nada mendatar, nada menaik, nada tenggelam, dan satu lagi nada, orang panggil apa? Nada mengejut, nada macam marah. Okay. Kemudian ada satu lagi huruf vokal yang mana dia tak ada tanda. So, setiap huruf vokal tu dia, satu huruf vokal tu dia ada dalam 4 dan dalam 4 atau 5 tanda macam tu. Yang tu bab huruf pinyin tu dia kena belajar lebih lagi. Okay. So korang boleh follow saya punya TikTok dan boleh semak vocab. Sebenarnya vocab ni dia boleh hafal lah. Cuma dia kena selalu konsisten. Kalau setiap hari konsisten, kalau orang yang jenis cepat belajar lah, mungkin dalam 2 bulan tu dia dah boleh tahu banyak kosakata lah. Yang ingatan dia kuat. Yang lambat belajar mungkin dalam 3 bulan, mungkin dalam 6 bulan lah, paling-paling lama. So, just follow. Saya pun belajar juga sebenarnya, baru mula dalam seminggu. Tapi saya suka kamus ni. Saya akan rujuk kamus ni. Sambil-sambil tu, yang perlu kita faham ni, ejaan pinyin tu lah, cara sebutan dia. Sebabnya, contohnya kalau kita tengok huruf B, B dalam huruf pinyin ni, kalau kita nak guna bahasa Melayu, dia akan jadi P. Lepas tu dia adalah perbezaan, contohnya macam huruf C, dia ada standard dia, C keluar angin, C tak ada angin, macam tu lah. Yang ni dia kena belajar lebih lagi. So, hampa sebelum nak hafal saya punya kosakata ni, hampa kena study dulu huruf pinyin tu macam mana. Saya pun tak pandai nak mengajar sebab saya bukan cikgu apa semua. Saya baru start belajar, cumanya saya berkongsi. Maksudnya senang cakap belajar bersama-sama. Okay.